Dia 1 hingga ke 5 meter, 5 cm. CM ke MM bang? mm. Wih, krek ni, rumah baru kot. Takkan ada banyak kerang. Bang, abang buat apa bang? Hari ni kalau korang nak tahu kan, apa function pemaris ni? Apa bang function dia? Mari sini. Saya tunjukkan. Okey, sebenarnya pemaris ni function dia untuk check alignment dinding ni. Sama ada dia ada sengit ke, okey ke, ngam tak ngam ke, macam tu lah. Macam mana bang? Okey, sini dekat sikit. Okey, kita boleh tengok kat sini Kat sini kita dah tulis dah label dah poor alignment. Kalau kita tengok kat sini, kat sini okey dah. Sampai sini tiba-tiba ada gap kat sini. Besarnya gap. Okey. Ini dengan yang sebelah sini. Oh, ada juga. Abang tengok. Ada juga. Okey, seterusnya kita akan check radial lantai dekat tandas. Jom. Okey, jom. Takung tu bang. Kalau korang boleh nampak ni, pelecak ni. Sebenarnya macam ni tak boleh tu. Nampak pelecak. Kalau korang tengok dekat sikit, sini kita ada tulis bonding dan level stiker, dan korang boleh tengok dekat spirit level ni, dia tak ngam dekat belah sini. Tengah-tengah bang. Sepatutnya dia kena ke mana bang? Sepatutnya dia ada kecerunan sikit ke arah kiri sepatutnya. Ke arah flow thread lah. Ke arah flow thread sepatutnya. Dia tak boleh sengaja ke. Jadi kita labelkan ni sebagai bonding dan defect. Okay guys, kalau korang nak beli rumah baru, nak buat expansion, korang boleh contact LSB for your investment. Ciao. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.